Meja ni kosong lah. Raya nak dekat ni. Kalau budak-budak datang, apa nak hidang? Bajet tak banyak. Kuih raya pula mahal sekarang. Kat mana tempat yang sesuai dengan bajet aku? Bajet pula aku target kurang dari RM50. Mana aku tahu tempatnya. Jom! Di mana lagi? Ikut shop lah. Dengan serendah RM2.60, raya tetap boleh meriah. Jom kita tengok apa yang ada. Jika nak dekorasi rumah supaya mood raya tu nampak lebih ceria, kat sini ada barang-barang yang boleh digantung. Dulu orang gantung kat raya je buat perhiasan kan? Sekarang ada pilihan lain nak gantung. Tapi itu bukan yang saya cari. Saya nak hias meja saya yang kosong. Dulang ni sesuai lah. Apa nak letak atas dulang? Cawan ni satu pakej ada 6. Jadi saya ambil 2 lah. Harga pun sama, RM2.60, sama macam dulang. Sampul duit raya pun ada dari Eco Shop. Bolehlah ambil satu. Yang ini pelita buluh pun ada untuk sesiapa yang nak hias luar rumah. Ada bermacam warna yang cantik. Setiap satu harga RM2.60 saja. Tapi ini bukan yang saya cari. Yang ni baru betul, sesuai untuk letak atas meja saya yang kosong. Balang kuih raya. Tak sangka ada bermacam pilihan yang cantik rupanya di Eco Shop ni. Bermacam corak dan warna. Ada yang kaca, ada yang plastik. Rasa macam tak percaya balang secantik ni harganya RM2.60. Ada bermacam pilihan pula tu. Kalau tak suka yang tinggi, boleh ambil yang rendah. Sebenarnya, rambang juga mata saya nak pilih. Rasa macam nak ambil semua. Tapi memandangkan misi saya, bajet kurang dari RM50. Jadi kita cuci-cuci mata je lah ya. Pilihan saya antara banyak-banyak balang ni, saya pilih yang ini. Semuanya ada 6 balang. Balang dah ada. Apa nak isi dalam balang untuk kuda-kudapan? Terjumpa pula saya kuih bangkit dan kuih kacang. Sesuai lah tu. Yang penting harga mesti RM2.60 satu. Yang ini maruku popo. Ada bermacam-macam perisa. Budak-budak mesti suka. Ni satu lagi yang sesuai untuk letak dalam balang saya. Kerepek rasa kampung. Okey, rasanya dah lengkap dah apa yang saya cari. Sekarang, misi untuk menghias meja. Jom, mula-mula keluarkan dulu semua hasil tangkapan. Kemudian, isilah semua balang yang kosong. Dari meja yang kosong tadi, sekarang dah penuh. Meriahkan hari raya anda dengan Eco Shop.